Bos, Ya kan? ramai customer tanya kita, boleh ke cas phone overnight? Adakah baik atau buruk? Charge overnight ni boleh. What? Sebab apa? Saya tunjuk awak satu. Korang tengok kat sini kan, bateri. Phone ni tiap-tiap malam akan di-charge. Korang tengok dah pakai daripada September 2025, dekat 300 cycle lah. Baru turun 1% sahaja bateri. Example yang nombor 2, kalau korang pergi kat mesin, switch tu semua, korang tengok. Diorang semua cocok je kan phone diorang. Charge je all the time. iPhone ni, bila dia dah charge full, dia akan pakai direct current. So diorang tak pakai bateri korang. Yang korang tak boleh buat adalah macam ni, 15 plus ni, bateri kembung. Sebab apa dia kembung? Walaupun charge dia baru hanya 790 kali charge, tapi bateri dia 73. Ni disebabkan customer charge sambil main. Bateri ni nak jaga senang je. Jangan terlampau panas, jangan terlampau sejuk. Selain daripada tu, tak ada masalah.